Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita jumpa lagi pada minggu ni dan kita mulakan kajian kita pagi ini dengan Al-Quran, insya-Allah. Sebelum tu, saya ingatkan balik tentang adab-adab mengaji. Pertama, bila Quran dah buka, dengan sembang lah. Bila Quran dah dibuka, maka jangan sembang hal-hal lain, melainkan kita tumpu kepada ibadat dengan Allah Ta'ala. Kalau tak buka lagi, boleh disembang. Kalau dah buka, jangan sembang. Yang kedua, bila mana kita dah duduk dalam kuliah mengaji, kurangkan bercakap hal-hal yang tak kena-mengena dengan ilmu. Kerana itu dikira satu benda yang memberikan sia-sia kepada perbuatan yang kita buat. Bagi tumpuan kepada apa yang kita nak ibadatkan pada Allah Ta'ala. Al-Quran, tumpu kat Quran. Kalau kita buka kitab itu dan tengok perhati balik apa yang kita nak bincangkan. Tinggalkanlah sikit dunia yang kita ada. Baik, bila kita buka Quran, jaga adab dengan Quran. Bila kita berdepan dengan guru, jaga adab dengan guru, supaya ilmu itu sampai pada kita semua. Bila buka kita hadis, maka adab dengan Nabi kena jaga. Baik, buka surat yang ke-26, kita sambung balik bacaan Quran kita. Saya ulangkan benar, yang mana tandakanlah kalau ada Quran sendiri, tanda-tandakan yang panjang pendek, dengung dan sebagainya, huruf-huruf yang mungkin tak jelek, huruf-huruf yang mungkin tertinggal kan, dan kita baca mungkin terpanjang, terpendek dan sebagainya. Kita tanda-tandakan bacaan dia. Mudah-mudahan kita dapat kebaikan juga di tadarus kita sama-sama, insya-Allah. Baik, kita tawajuhkan diri pada Allah Ta'ala semula. Sebelum kita baca Quran, jom kita tawajuhkan hati dan diri kepada Allah. Yakni tinggalkan semua dunia-dunia yang ada, ialah Allah Ta'ala saja sebagai ibadat dengan Allah. Lupakan yang lain kecuali ingatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب
ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم
كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, skip tentang apa ayat kita baca insya-Allah. Sebelum kita masuk pada ayat kita baca, saya nak ulangkan balik yang minggu lepas. Soalan saya bagi pakai cari dah tahu. Pakai tak cari dah Ustaz. Cari dah. Tak cari no. Dia bagi pelepas hari ni lah. No. Lepas cari, Allah berkati. Usaha, dapat tak cari pun tak apa, Allah tunjuk jalan insya-Allah, mudah-mudahan. Baik. Kita bincang tentang apa yang orang yang dapat. Soalan dia, apa yang dapat bagi orang yang bersabar dengan ujian Allah.
Apa habuan dia? Apakah keistimewaan dia? Apa yang Allah nak bagi dekat dia kalau dia sabar? Sebelum minggu lepas ada 5 benda yang Allah nak bagi, kan? Ya tak? Betul tak? 5 benda kan? Tak ada benda. Betul tak sahabat kata minggu lepas ada 5 benda yang Allah nak bagi kalau dia sabar? Betul tak? Betul? Tanya apa-apa semua. Alhamdulillah. Baik. So ulang balik, ada 5 keistimewaan yang Allah nak bagi kepada orang yang boleh bersabar. Dan sepatutnya tuan-tuan muslimin Allah, hidup di dunia ini kunci kesenangan dia ialah kesabaran. Nak bagi senang, nak bagi bahagia, kena banyak sabar. Nak makan pun kena sabar lah. Dia nak makan kena sabar. Tak sabar tak boleh makan lah. Ni nak makan sehari ke 10 mungkin dah kena sabar. Tengok je cok dulu. Tengok jadi bila nak boleh makan. Sabar dulu. Ya, baik. Maka sabar itu satu daripada kunci kehidupan. Kalau hidup tak sabar, tak boleh hidup bahagia. Nak bagi hidup bahagia, kena ada sabar. Baik. Orang sabar dengan apa ni? Ujian Allah Ta'ala berbentuk apa? Tuan-tuan, ayat baris kedua, muka surat 24. Apa ujian Allah Ta'ala yang, apa bentuk dia ujian Allah Ta'ala ni? Pertama, ujian Allah tu kita berbentuk khauf, ketakutan. Takut miskin, takut tak ada duit, takut tak ada kerja. Kita tak ada kerja, tak ada duit. Anak tanya mak, nak nikah mak ni. Hang dia nikah, hang dia kerja. Tak ada, tu nak pergi makan apa? Dia makan apa siap? Dia. Maka dia takut. Memang sepatutnya pun kan sebagai adab kita itulah. Tetapi manusia takut banyak benda. Baik, maka ujian Allah ke atas manusia adalah ketakutan. Takut tak ada duit, takut tak boleh rezeki, takut tak boleh makan. Itu. Yang kedua, takut apa manusia ni? Takut kelaparan. Kan? Manusia takut lapar. Kita pun bimbang juga lah ni. Air sungai bagian kering. Ya tak? Air sungai Pahang kering dah. Air sungai Golok pun kering dah. Kering habis. Air tak ada, bimbang kita ni. Ujian nak main ke depan ni, air tak ada. Dah tak apa, saya sonok lagi. Air banyak, tapi air makin tak ada. Allah na'udzubillah min zalik. Bagi maka kita akan ditimpa dengan kelaparan. Bila air tak ada, banyak tumbuh-tumbuhan mati. Maka krisis dunia akan kemuncak dia ialah bila tidak ada makanan. Baik. Kemudian apa lagi yang menjadi ketakutan pada manusia? Ujian Allah Ta'ala. Nombor 1 takut, nombor 2 lapar. Yang ketiga wa naqsim minal amwal. Ujian Allah kata kita ialah harta berkurang. Kita bila mana duit banyak senang hati. Dah raba-raba poket duit tak ada, susah hati ya. Kan? Bukan tak hilang 10 ringgit, 20 ringgit, 1 ringgit. Hilang RM1 pun dia cari tajuk. Marah korang habis RM1 je. Apa? Bila harta terkurang, ujian Allah. Yang keempatnya, ujian Allah ialah wathamarat wal anfus. Ujian ke atas diri. Kan? Wa naqsimil amwal, harta berkurang. Wal anfus, yakni diri sendiri diuji oleh Allah. Sakit, ujian Allah. Bobat ni berkata, bobat ni rasa ceruk dah. So, janji orang abang tahun nak kami tak apa habis ya. Lega tak? Tak lega. Sebab penyembuh tu Allah, ubat hanya penawar saja. Jangan kata ubat penyembuh tak. Salah. Ubat hanya penawar, penyembuhnya Allah. Tauhid jaga. Jangan siapa-siapa kata ubat tak boleh sembuh. Angkit kepala. Aku sakit kepala, makan Panadol hilang. Makan Panadol hilang. Memang hilang pun Panadol tu. Panadol tak ada lagi. Hilang lah Panadol tu. Oh, dia percaya kata Panadol pergi hilang penyakit. Salah. Tauhid dia salah. Kena mengucap balik.
Kena tobat balik sebab dia rasa ubat itu yang bagi sembuh, padahal Allah Ta'ala yang bagi sembuh disebabkan ubat itu. Ya. Baik, kemudian apa lagi yang menjadi ujian pada manusia? Harta dia, diri dia sakit. Kemudian wassamarat, maknanya tumbuh-tumbuhan tak jadi. Padi, tanam padi tak jadi padi. Tanam padi naik dalam. Tanam padi pun naik dalam. Sambau lah. Tu lah. Saya pernah kata dulu, kata-kata kita bincang di sini ni jadi viral sampai kata ceruk. Kan? Dia berubah, dia bertambah kata-kata kita. Alhamdulillah. Pekat-pekat saya kan. Sebut dulu lah. Tanam padi pun tumbuh dalam, tambah tanam dalam, mana padi nak naik? Okay tak? Okay? Waktu tanam padi pun naik dalam. Dalam buat baik pun masih ada jahat, tambah buat jahat, mana baik dah? Nah, sama dalam buat baik ni pun masih ada dosa. Duduk mengaji pun masih ada kesilapan yang kita buat. Tambah-tambah dia tak mengaji, tak semayang, tak buat apa, mana kebaikan dia? Istilah kata gitu lah. Baik, jadi boleh tanam padi pun tak naik padi, yang naik yang lain. Maka harta kurang, buah-buahan tak menjadi. Ketika itu ujian Allah sampai. Ini sampai ni ujian Allah. Baik. Kemudian bila ujian macam tu, apa nak buat? Jawapan dia sabar. Baik. Bila dia bersabar dengan ujian Allah Ta'ala ni, Allah akan bagi 5 benda. 5 pingat kehebatan Allah bagi kalau boleh bersabar. Apa dia? Pertama, tengok ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang menjawab soalan apakah kehebatan sabar bila ujian Allah sampai. Jawapan dia ada pada ayat pertamanya, ayat ke-157. Siapa bersabar, habuan pertama daripada Allah ialah ulaika alaihim salawatum min rabbihim. Keistimewaan pertama ialah ia mendapat pujian Tuhannya. Salawatum min rabbihim bermakna selawat Allah ke atas hamba-hamba dia bersabar. Maknanya selawat Allah bermakna pujian Allah ke atas kita. Juga bermaksud Allah ampun dosa kita. Ini istimewa pertama kalau boleh bersabar. Apa habuan sabar dengan ujian Allah? Pertama, jawapan dia ialah Allah puji kita dan Allah ampun dosa. Itu yang pertama. Yang pertama dia salawatum mir rabbihim. Nombor 1. Yang kedua apa dapat? Wa rahmah, dan kasih sayang Allah akan dapat. Orang sabar, Allah sayang. Orang sabar, Allah akan puji dia. Allah akan ampun dosa dia. Tapi Allah ampun dosa, Allah sayang dia. Kan? Kedua. Ketiga, ulaika ulaika humul muhtadun. Pertama selawat kepada Tuhan. Kedua rahmat daripada Allah. Ketiganya mereka tergolong dalam golongan yang dapat petunjuk daripada Allah. Baik, mereka akan dapat petunjuk daripada Allah. Istimewa ketiga ialah dapat petunjuk. Siapa sabar, Allah sentiasa bimbing dia. Siapa sabar mendapat bimbingan. Masa mengaji kena sabar. Nak dapat petunjuk Allah semasa mengaji, kena sabar ketika mengaji dengan ujian-ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang bila kita tak mengaji ni hidup senang je. Bila mengaji tu susah sikit. Kan? Ada orang beritahu kita tu, Ustaz, mari tak mengaji Ustaz tu hidup senang, lenang. Bila mengaji ni hujan, teruk kenanya hujan. Mau tak? Rasa-rasa dia nak cabut tu saya. Tapi sebenarnya cabut pergi mana? Kalau hang cabut hang pergi mana? Sedangkan hidup penuh dengan ujian dan kesabaran. Kan? Baik. Jadi yang kedua, pertama pujian Allah, yang ini berupa pengampunan Allah. Yang kedua dapat rahmat Allah. Ketiga, orang ni akan sentiasa ditunjuk ajar oleh Allah dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 benda. Lagi 2 tahu mana? Tahu lagi 2? Tengok lagi. Naik atas balik, jangan tengok bawah. Baik, ulang balik ayat yang ke sebelum itu.
ayat yang ke-156. Apabila Allah uji mereka itu, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik, maksud ayat ni ialah golongan ni akan diangkat oleh Allah menjadi golongan yang berzikir. Istimewa dia, diuji oleh Allah. Kalau dia sabar, dia termasuk dalam golongan yang berzikir. Apabila dia kata, ini Allah Ta'ala uji ni, alhamdulillah Allah uji aku, mudah-mudahan Allah ampun dosa aku. Maka ketika itu diteringat ke Allah Ta'ala. Ujian mai baru teringat Allah lah. Tidak tuan. Bila ujian tak mai, lupa. Bila ujian mai baru teringat. Kan? Ujian tak mai tak teringat tau. Bila ujian tak mai, jalan pun sombong ke main. Bila ujian mai, melokor kita. Unduk. Teringat kat Allah saja. Kalau bila mana kaya, sebat batu. Dia kata apa? Bila kaya, orang kaya ni, duit banyak, lupa Allah ni. Contohnya, sebat batu. Dia kata, oh sorry batu. Batu tu batu orang putih. Dia kata, oh sorry batu. Oh, dia tak sebut Allah. Tapi bila mana dia sakit, bila dia terlantar, demam ke, sakit ke, waktu tu tak ada batu dah. Yang ada apa dia? Allah. Orang tanya ni, sakit lama ke? Lama dah. Allah. Tak berhenti kalimah Allah lah. Siapa bawa kerja tu kat tangan? Siapa bawa kerja tu? Tak ada. Bukan orang Timur Kim, bukan orang Pulau Pinang, bukan. Orang Pulau Maldives. Jauh. Lepas bila sakit dia, puji Allah, minta sebut Allah Ta'ala. Bila sihat dia, lupa Allah ha? Bukan orang Pulau Pinang, orang Pulau Maldives. Tak mana tu Pulau Maldives? Bukan kita. Bila mana sakit, sebut nama Allah tak berhenti. Orang tanya dia, apa khabar? Allah, boleh dah. Dia pada ketang tu banyak daripada huruf ni. Huruf tu 5, ketang 6. Allah ketang itu. Gitu, wangi. Tambah ke orang tu mai dia tahu tu dia tu pemurah pula kan. Saya kalau aku ketak banyak, duit banyak ni masuk. Dia tu suruh 20, lega sikit. Orang yang huduh manusia. Baik tuan-tuan muslimin sekalian. Apabila seseorang tu dia ditimpa ujian, ketika baru dia patah balik pada Allah. Dia tak? Betul, hikmah ujian itu ialah memalingkan manusia balik pada Allah. Sakit, ketakutan, duit tak ada, semua yang Allah buat ni sebenarnya nak tunjuk bahawa hang kena paling balik ke Allah. Tengok balik Allah. Sebab kamu dah lupakan Allah Ta'ala. Dia lah Allahu Akbar. Jadi itu yang keempat. Apa dia? Orang yang bersabar termasuk menjadi orang yang berzikir kepada Allah. Dan yang kelimanya, golongan ini diangkat oleh Allah menjadi golongan sabirin, golongan yang bersabar. Golongan yang diangkat oleh Allah menjadi golongan yang banyak bersabar. Siapa golongan bersabar? Golongan para nabi-nabi. Ni anbiya wal mursalin, adalah golongan yang terlalu banyak sabar. Kita belajar dalam tauhid kan, kita belajar tentang nabi-nabi. Kan, kenubuah ataupun kenabian. Nabi yang kita wajib percaya ada 25. Sebut seorang-seorang sahabat boleh tak? Kira Jahannam aku macam ni. Aku ingat 3 25 Boleh ingat semua tak? InsyaAllah tak boleh. Boleh tak? Cucu boleh nyanyi lagi. Adam, Noah, Hud, Soleh, semua dia nyanyi. Tok Wan dia betul. Dengan tok dia. Pandai cucu aku. Cucuku pandai nyanyi, ingat semua nama Nabi. Tok dia tanya, Tok Wan dia macam mana? Tok Wan dia tak boleh. Baik, 25 orang lah. Dan 25 orang tu, berapa orang yang banyak ditimpa ujian dan ujian daripada Allah? Berapa orang? 5. 5.
Warna rendah nanda apa Hindu tak tahu. Orang putih tahu, Arab tahu, Melayu tahu. Baik, 5 orang yang dipanggil apa dia? Dia panggil apa? Apa gelaran 5 orang ni? Ulul azmi. Apa maksud ulul azmi? Yang mempunyai azam yang kuat untuk menghadapi cabaran-cabaran. Maksud ulul azmi yang mempunyai keazaman yang tinggi, yakni sabar yang tinggi. Azam dengan sabar. Gelaran ulul azmi bermaksud yang ada kesabaran yang tinggi. Berapa orang? 5 orang. Siapa dia? Ingat tak? Siapa dia? Ingat tak? Nuh, Ibrahim, Isa, Musa dan Nabi kita SAW. Dalam semua 5 orang tu ada seorang yang paling bersabar di atas semua ujian Allah. Siapa? Nabi kita SAW. Sebab itu apabila kita betul-betul kan bernabi Muhammad SAW, tak boleh tak sabar. Sebab Nabi kita orang penyabar. Simple je, senang je. Kan? Tak boleh. Kalau orang tu betul-betul ambil Nabi dia, ambil Muhammad jadi Nabi dia, maka jelas sifatnya, sifat Nabi sabar. Kalau tak sabar tu bukan panggilan Nabi lah. Sabar dengan ujian Allah. Ulang balik tuan. Masuk syurga dengan 2 sebab. Ataupun kata imam-imam mu'tabar, seperti mana kata Syekhuna Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, kata dia, syurga itu dimasuki oleh orang yang mampu bersabar dengan 2 ujian besar Allah. Dan pertama, orang syurga pertama sabar dengan ujian Allah Ta'ala sendiri. Allah uji, dia sabar. Yang kedua, dia boleh bersabar dengan kerenah manusia. Sabar dengan ujian Allah, sakit ke apa ke, miskin ke, duit tak ada ke apa, sabar. Maka apa Allah buat kat dia, dia sabar. Satu. Yang kedua, ahli syurga yang kedua ialah bersabar dengan apa orang buat dekat dia. Pertama Allah buat, dia sabar. Kedua manusia buat pun dia sabar. Nak bayar tak ada, nak balai-balai tak ada. Sebab Nabi bersabda dalam hadis, Nabi kata, ittabi' as-sayyi'atu bil hasanah. Hadis tu mula dengan ittaqullah haitsu ma kunta. Takutlah kamu pada Allah walau di mana juga kamu berada. Kemudian yang keduanya Nabi kata, ittabi' as-sayyi'atu bil hasanah. Bayarlah balik kejahatan orang dengan kebaikan. Dia buat jahat, jangan balas. Allah nak balas, biar Allah balas dia. Kita sabar. Maka orang macam ni, orang yang diuji oleh Allah, dia sabar. Dan dia sabar dengan kerenah manusia. Orang ni adalah orang yang penghuni syurga, ahli syurga. Di awal-awal dunia pun dapat dah. Kerana sabar dengan Allah dan sabar dengan makhluk. Kerana Muslim. Maka jawablah 5 benda kita jawab, alhamdulillah. Kemudian di sebelah sana tuan-tuan, sikitlah kita peringatan balik untuk kita baca Quran dan sebagainya, untuk menghayatkan Quran muka surat 25. Kan ada yang saya masukkan selalunya, dia jaga-jaga dengan satu benda dia panggil syirik cinta. Apa syirik cinta? Yakni syirik hubb. Yang ni maknanya cinta yang lain lebih daripada Allah Ta'ala. Apa ayat dia? Ayat ke 165. Jaga-jaga dengan syirik ni. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada. Man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Tang ni dia panggil syirik cinta. Kerana mereka tu mengambil selain daripada Allah untuk mereka cinta. Cinta benda tu sama dengan cinta Allah. Ada orang cinta dunia sama cinta Allah? Jangan. Sebab apa? Telah menduakan Allah. Baik, maka cinta Allah semata-mata. Sembah Allah yang satu, cinta Allah yang satu. Wajib atas kita semua. Ini isi tauhid yang terbesar.
Kan? Ibadat pertama, ibadat jangan cari Tuhan lain. Yang kedua, jangan cinta yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. So di mana kita bincang sebelum ni mungkin kita minta pada Allah Ta'ala supaya istilah kita guna, jangan biarkan apa sesuatu pun masuk dalam hatiku. Benar? Kita ada hati, jangan biar apa lain masuk. Sebab hati lambang cinta. Jangan biar syaitan masuk dalam hati, jangan biar dunia masuk dalam hati, jangan biar apa saja masuk dalam hati. Kerana hati ini hanya milik Allah. Pasal apa? Contoh. Saya tanya pada pihak orang puan, orang isteri. Siapa yang bergelar isteri lah. Wahai isteri, hampa bagi tak laki-laki lain masuk dalam bilik tidur hampa? Bagi tak? Bagi tak? Masih awak tak bagi? Pasal apa tak bagi? Sebab isteri hanya milik suami. Hatta anak pun tak boleh masuk bilik tidur. Sebab dia hanya milik suami dia. Ya tak? Maka siapa pun tak boleh masuk bilik tidur dia. Hatta rumah dia pun dia tak boleh masuk, kecuali suami dia dan anak-anak dia, orang-orang yang diizinkan oleh suami dia boleh masuk rumah. Bilik tidur dia akan kunci, dia tak boleh masuk siapa pun, walaupun anak sekalipun tak berhak masuk dalam bilik mak kecuali izin mak ayah. Buka Quran balik, ada 5 masa yang Islam tak bagi anak masuk bilik mak ayah. 5 masa. Kita bincang masa lain. Baik, jadi mak ayah tak benarkan, mak takkan benarkan siapa-siapa pun masuk bilik tidur. Sebab bilik tu hanya untuk dia dan suaminya. Baik, kita istilahkan balik. Pasal apa isteri tak bagi orang lain masuk dalam bilik tidur dia? Sebab dia, bilik tidur dia dengan dia itu hak suaminya. Jelas? Maka istilah dia kita guna, jangan bagi siapa-siapa masuk di hati, kerana kita milik Allah. Haramkan siapa-siapa masuk dalam bilik. Haramkan siapa-siapa saja untuk masuk dalam bilik yang bernama hati. Sebab dia milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bagi yang lain masuk, bermakna seolah-olah isteri bagi laki-laki lain masuk dalam bilik tidur dia. Apa hukum? Dipanggil apa? Dipanggil macam-macam. Dia boleh berzina, mungkin boleh berkhalwat dan macam-macam. Maka jangan biar hati itu masuk benda lain, kerana hati dan diriku hanya milik Engkau ya Allah ya Tuhanku. Itu mana cinta betul? Tahu tak? Itu mau cinta betul. Maka jangan biar siapa satu pun masuk dalam bilik yang bernama hati, kerana hati milik cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan firman Allah, wa man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbuhum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Kata setengah ulama, ayat ni boleh amal untuk sentiasa hati cinta Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Ada setengah ulama kata amal boleh amal ayat tu supaya minta pada Allah, Allah bagi cinta hanya pada dia. Kerana maksud ayat walladzina amanu, dan orang beriman, asyaddu hubban lillah, bersangatan mereka itu cintakan Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan adapun orang-orang beriman itu asyaddu, teramat-amat, hubban, cinta mereka itu hanya untuk lillah, hanya untuk Allah. Maka ada ulama ambil ayat ni beramal supaya beramal, supaya hati dia, diri dia hanya cinta Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Kenapa? Nampak tak? Boleh lah, ulama tu boleh amal lah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah, sampai dekat tu lah, tu amalkan. Ataupun dia ambil ayat sebelum tu, atau habis ayat tu sampai habis ayat 165 tu, diambil tentang ayat walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan diboleh mula dengan ayat
yang atas lagi sebelum dia, dengan niat supaya Allah bagi cinta kita hanya pada dia. Faham? Dapat kesimpulan daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita cari cinta dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana kita bukan milik siapa-siapa, kita milik Allah. Bukti kata kita milik Allah, bila kita mati tinggal habis semua, menghadap siapa? Allah cuma nak jumpa kita saja, tak mau orang lain kan? Macam tu jugalah bila kahwin ni, mati ni macam kahwin lah. Mati ni, hari mati macam hari nikah. Pasal apa? Dia tak nak beza. Bila hari kahwin, hari kenduri, malam tu, malam pertama, siapa pun takkan masuk bilik tidur kecuali lelaki-lelaki dengan perempuan yang dah kahwin lah. Siapa pun tak masuk bilik tidur. Maka bila kita mati, kubur itu tempat kita. Setengah ulama kata kubur itu bilik pengantin kita. Siapa pun takkan masuk di situ kecuali Allah. Maka kita jumpa Allah. Kita jumpa Allah saja, sebab kita milik dia, tak milik mak, tak milik ayah, tak milik suami, tak milik isteri. Kita milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jom, istilah kita guna, kita bersiap sedia untuk menjadi pengantin-pengantin yang diraikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita siap pakai yang cantik. Memanglah kapan biasa, tapi pakaian takwa tu, pakaian syurga kita pakai sebelum jumpa dengan Allah Ta'ala. Kan? Istilah kita guna tuan, istilah kita guna. Kita tengok hari ni kan, bila hari kenduri, lah ni passion. Bila hari kenduri, pengantin lelaki nak main, pengantin perempuan buat apa? Tanya. Hari kenduri, bila pengantin lelaki nak main kedua, pengantin perempuan buat apa? Siap, dengan bajunya, dengan baju hak lebihnya 60 depak. Belakang tu punya 60 orang punya pegang. Terleret kata jalan. Keluar pada rumah dengan payung-payung, dengan semua kan. Make up ni terbaik tak kira lah. Tuan-tuan, muslimin subhanallah. Baik. Apa dia buat? Pengantin perempuan akan keluar main ke jalan. Yalah. Kalau lelaki-lelaki main, ni adat kita buat lah. Tunggu nanti lelaki-lelaki ni samping tak pakai londe. Pengantin perempuan tunggu punya lama, cayak habis make-up ni. Saya pandai. Cayak habis. Tunggu. Baik, pasal apa pengantin perempuan tunggu pengantin lelaki? Sebab nak menyambut suaminya. Dia pakai cantik tak? Cantik. Dengan eyeshadow dia, dengan apa, bulu melata lentik naik ke atas, mana angkat mata tak larat. Berat bulu mata. Kan? Duduk tunggu. Pasal apa? Dia sambut suami dia. Dia pakai cantik tak? Ada pengantin pakai baju kedah ya? Mana ada? Pakai sekah begitu ada? Dia pakai cantik, pergi sewa lagi baju tu. Berapa ratus habis duit dalam tu pasal nak sambut suami. Pakai elok-elok. Maka sebab tu kita istilahkan hari kahwin macam hari mati. Jom pakai tercantik, pakai hari syurga untuk bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana wangi-wangian dia nak jumpa Allah? Wangian dia adalah banyak zikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pakai takwa, wangian dia adalah zikir. Kan tuan-tuan muslimin subhanallah. Itu dia punya kiasan-kiasan lah. Jadi cinta Allah, cinta yang tertinggi kerana kita pasti jumpa dia. Kan? Kita hanya milik dia, bukan milik siapa-siapa. Tuan-tuan, kita hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ayat yang kita boleh amalkan untuk seketika, insya-Allah. Mudah-mudahan banyak lagi benda yang saya nak maklumkan pada tuan-tuan, tapi kita nak baca kitab pula insya-Allah sikit untuk kita ambil kan keberkatan malam insya-Allah. Baik, sambung pada kitab kita insya-Allah tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Buka surat yang ke Muka surat yang ke-64.
Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kita ulang balik sikit mula, saya sambung hari yang baru insya-Allah. Qala Malik rahimahullah subhanahu wa ta'ala wa nafa'na bihi wa bikum amin. Tajuk kita bincang ialah paksa anak isteri dan lain-lainnya untuk bersolat, jangan tinggalkan solat. Ulang balik kemudian wajib atasnya, yakni atas orang yang meninggalkan solat itu, pertama wajib ia bertaubat. Apabila dia melengah-lengahkan solat, melambat-lambatkan semayang. Orang-orang yang melengahkan solat, melambat-lambatkan solat habis-habis masa, pertama dia kena bertaubat. Dia jangan biar semuanya tu dia. Pulang balik, siapa-siapa pun, tuan-tuan, di kalangan kita semua ni, siapa yang saja bagi sembahyang dia terlepas waktu, habis waktu, maka dia wajib qada. Pulang balik, dia wajib qada sembahyang yang saya tinggal. Yang pertama. Yang keduanya, dia wajib salat taubat. Dia wajib bertaubat kepada Allah. Sama salat ke, sama ada apa pun dia kena buat. Siapa? Orang yang saja tinggal sembahyang. Pertama, wajib atasnya qada solat itu. Padahal dosa, tinggal sembahyang itu dosa. Qada wajib, tapi dosa. Dan yang keduanya, wajib atasnya bertaubat. Kerana tinggal sembahyang mudah-mudah tu, saya tinggal sembahyang tu dosa besar. Bila dosa besar, dia kena bertaubat. Pulang balik tuan muslimin muslimat Allah, apakah dosa yang terlebih berat daripada berzina? Kan? Waktu mana Nabi Musa halau seseorang perempuan yang mengadu dia berzina, seorang lelaki yang mengadu dia berzina dan menjumpa Nabi Musa halau dia. Nabi Musa kata, engkau dilaknat oleh Allah Ta'ala. Lelaki lari menangis sebab Nabi Musa tak terima. Dia kata Allah tak terima dosa, tak terima taubat dia. Dia lari masuk dalam gua, dia menangis sepanjang malam sebab dia sedih kerana dia takut Allah tak terima taubat dia. Kemudian malam tu Jibril mai dekat Nabi Musa AS. Dia kata, ya Musa, Allah kirim salam ke kamu. Allah kirim salam, sampaikan salam kepada kamu ya Musa. Nabi Musa pun jawab salam. Baik, Jibril kata, ya Musa, wahai Musa, tahukah kamu siapakah orang yang paling berat dosanya? Musa mana nampak orang dosa berat berasa sekian. Jibril tanya, kamu tahu tak, ada orang lebih berat dosanya daripada orang berzina? Ketika tu baru Nabi Musa terfikir, rupanya betul lah. Siang tu ada orang yang main, ada seorang pemuda main mengaku kata dia berzina. Ketika tu Nabi Musa marah dekat dia. Nabi Musa kata, Allah tak terima dosa ada, ampun tak terima taubat kamu, sebab Allah laknat kamu sebab kamu buat dosa besar. Terfikirlah Nabi Musa ketika itu. Maka Jibril kata kepada Musa AS, ya Musa, sesungguhnya orang yang tinggal sembahyang dosanya lebih berat daripada orang berzina. Orang tinggal sembahyang ialah dosa paling berat, lebih berat daripada orang berzina, dan lebih berat lagi. Kerana dia tak mau jadi hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Solat kan jadi hamba Allah, kan? Solat nak jadi hamba Allah. Nah, abang kata, ya Allah, kami ni hamba kamu. Saya ulang balik tuan-tuan, bila takbir ihram, takbir Allahu Akbar, di samping kita niat nak solat, hati juga kena rasa, engkau Tuhan ni Allah, aku ni hamba kamu. Ya, bila ada rasa Allah Tuhan kita hamba, ketika itu solat itu diterima oleh Allah Ta'ala. Sebab syarat solat Allah terima ialah dalam ibadat ada rasa hamba. Seseorang beribadat ada rasa hamba, ketahuilah bahawa sesungguhnya salat ibadatnya diterima oleh Allah Ta'ala. Sebab hamba itu lemah, Allah itu berkuasa. Siapa semayang dengan rasa hamba, bermakna dia telah bergantung dengan Allah, dia sedang berharap dengan Allah Ta'ala.
Tuan-tuan muslimin Allah, tuan-tuan kita harap Allah lah. Harap apa? Macam-macam lah. Pertama sekali kita harap ni, tuan-tuan, harap dan nak hidup sampai petang nanti. Harap dan hidup lagi sampai esok. Harap dan nak hidup lagi sampai 10 tahun lagi. Nampak cerita tak boleh piung. No? Tu saya kata balik lah. Saya sebut balik. Kalau lah Allah Ta'ala bagi peluang, kalau lah ni bukan betul dia, kalau lah kalau ni dalam azhar bagi usul tamanni al-mustahil, satu angan-angan yang takkan berlaku. Kalaulah Allah bagi umur, Allah bagi makbul doa, umur panjang, agak-agak lah kalau Allah bagi umur panjang. Contoh nak minta panjang umur, saya bilang, oh, kadang-kadang hari birthday, jadi hari lahir lah kan, dia hantar kek, hantar hadiah, hantar ucapan selamat hari lahir, moga panjang umur. Tanya balik, panjang umur moga bila ha? Moga panjang umur, murah rezeki. Panjang umur, murah rezeki. Okey. Panjang umur sampai berapa? Dia kata, saya pada umur kalau boleh saya nak umur saya 150 tahun. Oh, nak buat apa orang tua? Jalan merangkak tu. Kalau 150 tu bukan merangkak dah, mengesot bukan dia dah. 60 pun DS lah. Kerana 60 pun dah hari macam lah. Batuk pun macam boleh dah ni. Demam pun payah kebah. Baru 50, baru 60. Tu orang tua dulu dah marah kita hari ni. Apa ni mak sampai 60-70 dah kuat dengan hang 40 pun teruk lah ni. Orang tua berarti yang kita lah. Abang kata usia umat Muhammad akhir zaman tak boleh pergi jauh. Paling tinggi duduk kursi kat mana? 63 lah. Baik, jadi bila panjang umur dah berapa? Panjang-panjang. Susah kan no? Minta panjang umur, ya Allah. Ni minta, ya Allah bagilah umur mak aku panjang. Bila umur mak panjang, apa tak jaga pula? Biar pula, hantar rumah ke anak kebajikan pula. Jangan macam tu. Allahu Akbar. Mak seorang, anak 10 tak boleh jaga. Jadi mak hampa seorang, 2 seorang dia boleh jaga hampa 10 orang. Betul tak? Bismillahirrahmanirrahim. Baik, cerita terbaik kamu balik dah. Baik, sama baik insya-Allah, mudah-mudahan. Jadi bila mana umur panjang nak buat apa? Ibadat pada Allah. Maka kita harap umur panjang, harap. Tapi harap-harap pun, kalau bolehnya nak pergi panjang umur lah kan, tapi dah. Harap tu supaya esok hidup, tapi hidup belum tentu sampai esok. Kan sebab yang hidup pasti akan pasti itu jawapan dia. Hidup ini harus, mati itu wajib. Bila-bila masa boleh mati. Kita dulu barang mak demam, payah tak larat, teruk sangat ni, makan tak lalu banyak sangat, dia fikir aku nak mati lah. Itu ni, aku nak mati dah. Aku nak mati dah. Sesak nafas nyawa tak boleh sikit, aku nak mati dah. Kan? Maka rupanya mati makin dekat dah. Baik tuan muslimin subhanallah. Baik. Jadi orang-orang yang diberi oleh Allah Ta'ala kesempatan bersolat, tak mau solat, dosa dia lagi besar pada orang berzina. Maka jom kita harap Allah Ta'ala, kita minta Allah bagi satu peluang je tuan. Dan satu peluang je. Minta doa pada Allah, ya Allah bagilah peluang untuk aku bertobat. Kita semua ni dan minta, tapi jangan lupa minta satu pada Allah. Ya Allah, bukakan peluang bagi aku untuk bertaubat dengan taubat nasuha, walaupun sekali sebelum aku mati. Itu je. Sebelum mati ni Allah, bagilah aku dapat peluang bertaubat dengan taubat yang sungguh-sungguh, walaupun sekali buka peluang juga kat aku, ya Allah.
maka peluang makin dibuka oleh Allah. Contohnya mungkin tahun ni Allah buka peluang sampai Syaban, sampai Ramadan. Baik, saya ulang balik tuan-tuan, kita ingatkan tuan-tuan balik. Kalau Allah bagi kumuk sampai Ramadan, nak buat apa? Untuk apa nak beramal? Antaranya supaya Allah ampun dosa dan Allah terima kita. Baik, maka kata Imam Sya'rawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dia kata, jangan memohon sesuatu daripada Allah kerana Allah tu maha memberi, tapi mohonlah daripada Allah supaya engkau diredai. Kata-kata Imam Sya'rawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala, jangan bermohon sesuatu daripada Allah supaya diberi, kerana Allah itu maha memberi, tetapi mohonlah daripada Allah untuk engkau diredai di atas apa yang diberi. Faham? Nanti kata-kata Imam Sya'rawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala, bahasa Arab dia lah, tapi saya terjemah lah. Ulang balik lah. Jangan bermohon kepada Allah supaya diberi, kerana Allah itu maha pemberi, tapi mohonlah daripada Allah untuk kau diredai atas apa yang diberi. Jadi kata-kata dia, ya, supaya kita dapat redha Allah di atas apa nikmat kita dapat. Allah redha kita semua dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, maka orang yang meninggalkan solat, dia wajib bertaubat, dan keduanya wajib mengqada akan solat itu. Sambung. Bahkan wajib sembahyang dalam waktunya, jangan terlepas daripada waktunya. Lebih-lebih lagi tinggal langsung, maka haram besar hukum dia. Dan muslimin subhanallah, malam Isra Mi'raj, Nabi naik oleh Allah ke langit. Apa Nabi nampak? Orang tak bayang nampak apa? Dan ingat tak? Dengan Isra Mi'raj kat ni, apa balasan Allah bagi orang yang tak solat di malam Isra Mi'raj? Diperlihatkan oleh Allah. Nabi nampak apa golongan tu? Dia apa jadi kat mereka? Apa golongan bagi apa siksa dan azab bagi orang yang mengumpat orang? Apa dia? Apa balasan Allah bagi orang yang tak solat? Apa balasan Allah bagi orang yang berbuat kebajikan? Apa balasan Allah? Semua Allah tu tunjuk di malam Isra wal Mi'raj itu. Banyaklah. Baik. Orang tak solat, apa dia buat? Yang Allah tunjukkan kat Nabi gambaran. Orang tak solat apa dia? Mereka letak kepala di atas batu, ambil batu, empuk, dan pecah. Bukan batu kecil, batu besar. Dia angkat kekuatan dia apa? Rupanya tinggi sembahyang ni kuat tau. Kuat tinggi sembahyang. Bila tinggi sembahyang ada kekuatan. Kalau dia tak dia solat itu kekuatan lain, tapi tak solat dia kekuatan lain. Kekuatan nak tinggi solat. Maka orang tinggal solat ni Allah beri kekuatan. Maka ketika mana dia dihukum oleh Allah, dia tak kepala dia kuat nak angkat batu besar, dan batu besar tu dia hempaskan atas kepala dia, saya pecah. Maka bila pecah, Allah ganti kepala baru, empuk lagi, pecah lagi, empuk lagi, pecah lagi, empuk lagi, pecah lagi. Sampai bila? Sampai bila? Sampai bila? Sampai Allah kata berhenti. Sampai Allah kata sudah. Sama maknanya kalau Allah tak kata sudah, selama-lama. Hukuman, satu hukuman kalau tinggal bayang. Ni hak mengumpat orang, kerak lidah ada lagi. Kerak lidah ada lagi. Baru hak sembayang, baru seksa sembayang, habis seksa sembayang, dan seksa dia pula pecah kepala dah habis dah. Waktu tu hak ngumpat orang pula, kira kerat lidah pula, kerat tumbuh, kerat tumbuh, kerat tumbuh, kerat tumbuh. Sampai bila? Sampai bila-bila. Sebab itu jangan sekali-kali berbuat dosa, kerana azabnya tak padan. Azab dia tak apa?
Tak padan. Tinggal sembahyang tu seronok awal dia, belakang nanti azab. Kan? Kita macam tu lah. Kita faham, kita balik dah bukan tengok orang, sama juga. Kita dulu masa kita muda-muda, kita terlupa, kita teralik, kita tak pakai kisah pun solat lah. Semua kita macam tu lah. Umar Darati kata, seronok tinggal solat. Mai hari ni kita menyesal. Rupa-rupanya seronok tinggal solat dulu, azab pada hari ni. Ya. Dulu seronok tinggal, banyak tinggal tinggal. Mau sembahyang bohong. Kan, tutup pintu kunci, tidur. Mak tahu apa tu? Allahu Akbar, main tidur. Pemuhung. Yang tengah tu budak-budak. Kan, budak-budak. Mak dia kata, main nak sembahyang lah. Mak ayah tanya, apa ni? Dia sembahyang. Si confident ni. Mak ayah nak kata, sembahyang. Mak tak ni Allahu Akbar. Allahu Akbar berlena. Dia bohong. Seronok bohong waktu tu. Bila main waktu ni kata, Allah, dosa aku banyaknya, nak kena qadha lagi, letih aku. Letih pun kena buat juga lah, sama suatu kan, kena bukan qadha. Jadi buat dosa itu, buat dosa awal dia nikmat, belakang dia azab. Buat maksiat, depan dia seronok, belakang dia azab. Buat taat, awal dia azab, belakang dia esok nikmat. Tak sama. Dia tak sama. Maka siapa yang buat taat pada Allah di awal, nanti belakang-belakang nanti dia seronok dalam ketaatan Allah Ta'ala. Kan? Tuan-tuan muslimin semua. Baik, jadi jangan siapa-siapa pun meninggalkan apapun ataupun mencederakan salat, atau jangan sekali-kali meninggalkan salat. Tuan-tuan muslimin semua Allah. Dia nak Isra Mi'raj juga, Nabi jumpa dengan seorang perempuan yang kubuknya wangi. Kubuk siapa tuan-tuan? Malam esok Isra Mi'raj kan, kita ambil sikit Isra Mi'raj. Nabi jumpa dengan satu kubur yang teramat wangi. Nabi tanya Jibril, tanya tu bukan tanya apa, tanya nak cerita kat kita. Nabi tahu sebenarnya, tapi saja nak tanya Jibril. Jibril tu orang habaq ada, supaya cerita tu sampai kat kita. Ada siapa? Ada cerita. Nabi tanya Jibril, Jibril tanya Rasulullah, tahu tak kubur siapa ni wangi ni? Jibril tak tahu. Maka Jibril kata, inilah kuburnya siapa dia? Masyitah. Masyitah ni bukan nama dia tak tahu. Masyitah tu gelaran dia, bukan nama dia tak tahu. Digelarkan dia Masyitah. Maksud Masyitah, Masyitah mana sikat, Masyitah yang menyikat atau tukang sikat rambut. Dia panggil isim fa'il. Masyitah, yang sikat, yang tukang sikat. Nama tak tahu. Siapa dia? Dia tukang sikat rambut kepada isteri Fir'aun. Baik. Bila Fir'aun tahu, dia kata dia beriman dengan agama Allah Ta'ala, apa Fir'aun buat kat dia? Apa dia Fir'aun buat kat dia? Satu keluarga, semua keluarga dia kena bunuh. Anak dia hak kecil lempak masuk dalam air panas. Dengan dia lempak tolak masuk dalam air panas. Mati satu family, satu keluarga. Baik, cerita ni nak buat apa? Wahai ibu dan ayah, jagalah akidah anak-anak kamu walau mati sekalipun. Tetap bertuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan biar anak-anak syirik dengan Allah. Mak ayah lah punya kerja. Mana-mana mak ayah yang sentiasa menjaga akidah mak anak-anak dia, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga bersama Masyitah. Mana-mana mak yang sentiasa jaga akidah, walaupun orang tak mau soal agama, dia tetap bagi agama ke anak dia. Walau orang kata lagu mana pun, dia tetap bagi agama ke anak dia, sebab agama itu milik Allah Ta'ala. Kan contohnya kan? Baik. Jadi Masyitah lambang kepada ibu yang menjaga akidah anak. Juga suami dia sama. Kan? Suami dia dalam cerita dan kisah dia, di depan mata dia Fir'aun suruh pengawal Fir'aun gergaji kepala. Bukan pancung, gaji.
kan, menggajikan kepala suami dia. Kalau dulu ada elektrik nak dulu, zaman Firaun ada elektrik tak? Ada, dia bagi gaji lah. Kita kan bayarkan gaji tangan tu kot, reng-rong tu. Maka betapa seksanya suaminya kerana kepalanya, bukan tengkuk dia, kepala dia digaji. Tapi senyum saja masyarakat tengok suami dia macam tu. Suami dia kata biar tak apa, kena gaji pun tak apa, asal kita tak menjaga agama Allah Subhanahu Wa Taala, jaga Tuhan itu dan jaga agama kita, mati tak apa. Lambang kepada apa? Masyarakat suami dan keluarga dia lambang kepada mak ayah yang jaga akidah anak-anak dan jaga anak-anak supaya sentiasa berpegang dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Mana-mana mak ayah lagu tu, di syurga mereka dinanti oleh seorang yang bernama Masyarakat dengan suaminya dan anak-anaknya. Dan muslimin semua. Baik, baca sambung. Maka jangan sama sekali meninggalkan salat itu. Maka orang ini, orang yang tinggal salat, sehabis-habis besar balasan Tuhannya di akhirat, yaitu neraka, seperti yang telah tersebut dahulu. Siapa tinggal sembahyang, tak berbayar, tak qada dan tak bertobat, dosanya dosa besar, akan mendapat balasan besar di akhirat nanti. Maknanya akan disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Disiksa sebab apa? Sebab tak mau taatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka saya ulangkan balik tuan-tuan muslimin semua, alhamdulillah. Nanti kita bincang dalam masa depan nanti insya-Allah. Ada beberapa jenis manusia yang salat dia Allah tak terima. Tunggu ingat saya nak. Pada depan nanti kita terangkan berapa jenis manusia yang Allah tak terima salat dia. Baik. Yang terakhir, tambahan kepada cerita kita ni, bermula orang yang meninggalkan sembahyang 5 waktu dalam sihatnya. Contohnya, orang yang tinggal solat, dia sihat tapi tinggal sembahyang. Kalau sakit, lain pula. Ni masalah sekarang ni, berapa ramai orang yang tinggal solat padahal dia sihat. Ramai tak? Ramai. Sihat mereka. Jasad sihat, yang tak sihat apa dia? Akal tak sihat, roh tak sihat. Akal tak sihat siapa? Sebab orang yang boleh tinggal sembahyang hanya orang gila. Okey? Tidak? Yang boleh tinggal solat hanya orang gila saja. Maka orang tinggal sembahyang, jawapannya dia pergi kata orang. Saya kata gila apa tambah? Maka betul lah, orang tak sembahyang tu gila. Pasal apa? Boleh tinggal sembahyang hanya orang yang gila. Maka orang yang tak sembahyang bermakna dia menggilakan diri dia. Okay? Jadi orang tak sembahyang ni, dia kira orang otak dia tak cukup, tak senter. Kenapa? Baik tuan-tuan semua. Jadi bermula kata ulama, orang yang meninggalkan solat waktu sihatnya, maka balasan dia ada. Apa dia? Pertama, tiada dipandang ia oleh Allah Ta'ala lagi. Alhamdulillah. Allah tak tengok dah. Orang tinggal sembahyang ni sengaja ni, waktu sihat tinggal sembahyang sengaja, maka Allah tak mau tengok dia lagi. Bermaksud Allah tak tengok dengan tengok rahmat. Maka orang ni Allah tak kasih dah. Kalau Allah tak kasih, tu susah tu. Baik. Nanti kita bincang lagi insya-Allah. Pertama, orang yang tinggal salat dalam sihatnya, bermakna pertamanya tiada ditelek oleh Allah Ta'ala dengan telek rahmat. Allah tak tengok. Allah tak tengok dengan tengok rahmat. Yang keduanya, orang ni tidak mendapat rahmat Allah lagi. Siapa tak solat, tak dapat rahmat Allah. Allah tak sayang dia dah. Baik, takut kita Allah tak sayang dah. Kemudian yang pertama, ulang balik, orang yang tak solat, pertamanya bila dia sihat, dia tak solat. Pertama, dia itu orang ni apa? Orang dia Allah tak pandang dia dengan pandang rahmat. Yang kedua, tiada diberi rahmat oleh Allah. Ketiga,
tiada diampun akan dia dosa, Allah tak ampun. Orang tak solat, badan sihat, semua sihat, tak solat, pertama Allah tak mau tengok, kedua tak dapat rahmat, ketiga apa ketiga? Dosa dia Allah tak ampun. Dan yang keempatnya, siksa Allah teramat keras. Ini berat. Orang tak mau solat ni. Tuan muslimin muslimat rahimakumullah. Banyak lagi lah, banyak lagi. Kan? Banyak benda yang kalau kita buat tak solat, kita tak solat, banyak siksa daripada Allah. Ulang semula nah. Orang tinggal solat padahal dia sihat, bala pertama Allah tak pandang dia. Yang kedua, Allah tak kasih dia. Ketiga, Allah tak ampun dosa dia. Keempat, siksa berat menanti. Auzubillah min dzalika. Maka kita mohon pada Allah, seperti berdoa kita baca sebelum ni, saya ingatkan balik tuan-tuan, surah Al-Quran daripada ayat surah Ibrahim ayat 40-41 kita amalkan. Yang kedua di doa hadis Nabi kita bincang lepas. Allahumma la tada' fina syaqiyan wala mahruma. Kita baca doa supaya kita, keluarga kita dan semua kawan kita, masyarakat kita menjadi orang yang bersolat. Jangan haram masuk syurga disebabkan tinggal solat. Ya Allah, jadikan kami orang yang bersolat sampai mati insya-Allah. Baik, wallahu a'lam. Qul qul astaghfirullahal azim li wa lakum. Terbukti tersambung saja insya-Allah dengan kitab yang kedua. Baik.